Jaga-jaga sikit, nanti dia jadi patient saya pula. Pelan-pelan. Okay. Hai, Dr. JR sini, pakar ortopedik anda. So saya ni sekarang on the way ke airport nak pergi ke KK Sabah. Saya dijemput untuk beri some talk to GP lah, untuk doktor-doktor GP di sana, pasal masalah lutut semua tu lah, dengan robotic surgery semua. So hari ni kita akan berbincang tentang waddling gait ataupun cara ada seseorang tu jalan kan macam penguin ataupun duck. Waddling gait ni kita panggil dia jalan limping, dua-dua belah dia tak macam jalan tak stabil sebab sakit. So ini boleh berlaku di kalangan kanak-kanak ataupun orang dewasa pun boleh berlaku, ya. So kenapa benda ni berlaku? Okey, so kalau kanak-kanak bila dia jalan tak tentu, dua-dua belah pun dia macam tempang-tempang sikit, limping, kena check juga. Kadang-kadang tiada sakit, dia just jalan tak betul, So memang kena check. Biasanya masalah dekat sendi pinggul ataupun hip joint, ya. Kadang-kadang developmentally bila tulang dia membesar disebabkan oleh masalah dekat tempat pembesaran tulang tu, dia punya growth plate ataupun angle dia punya tulang masa membesar tu, memang daripada development macam itu, ataupun masalah dekat lutut ke tulang lain. So biasa kita akan check tengok adakah masalah. Sometimes benda ni dia boleh correct sendiri sebab tulang budak membesar, jadi dia boleh remodel, then dia jalan seperti biasa after some time, ya, sebab tulang tu membesar. Tapi sometimes dia memang ada masalah yang perlu kita check semula, buat scan-scan tertentu dan mungkin perlu dibedah juga. Tapi kalau memang dia tempang dan sakit, memang kena check, ya. Kalau dewasa pula dia jalan begitu, biasanya sakit dekat sendi pinggul ataupun hip joint, especially bilateral hip osteoarthritis ataupun pengapuran ataupun osteoarthritis dua-dua belah sendi pinggul. So bila jadi macam ni, dia punya muscle tu tak balance, dia cuba nak protect diri dia daripada sakit, jadi dia jalan tempang gitu dua-dua belah. So kalau macam tu, dewasa especially sakit, kena check first x-ray dekat sendi pinggul. Kita akan check dan tengok adakah ada arthritis. Macam saya ada satu pesakit, ada dua-dua belah hip osteoarthritis, saya buat pertukaran sendi pinggul, sekarang dia tak ada sakit, jalan pun sudah biasa, tak ada tempang sudah. So sekiranya anda ada masalah ni, jangan bimbang, masih ada harapan. Benda ni boleh diperbetulkan, ya. So sekiranya anda rasa tips ni bermanfaat, sila like dan share. Dan untuk tips-tips ortopedik seterusnya, ikutilah channel saya.